sebab saya rasa macam nak buat ayam lada hitam. Dan ini bahan yang diperlukan. Okey, macam biasa ayam kita beli bahagian peha tu, dia potong 4, saya potong lagi 4 jadikan dia kepada 8 bahagian. Jadi langkah yang pertama kita nak kena goreng dulu ayam ni. Biasanya orang kadang dia goreng dengan ayam kunyit ataupun dia goreng kosong macam tu je. Tapi saya nak buat another level sikit. Lain macam sikit. Apa yang saya nak buat, saya akan gaulkan dia bersama dengan tepung beras. Selain daripada tepung beras, apa yang kita boleh gunakan, tepung kentang boleh, tepung ubi kayu boleh, tepung jagung pun boleh juga. Cuma tekstur dia akan berbeza, tapi jangan risau. Teknik tu ikut je apa yang saya buat. Okey, jadi cara dia macam mana? Kalau ada blender boleh blender, kalau tak ada kita crush macam ni je. Okey, pakai kita punya pisau ni. Kita crushkan dia. Okey, sikit-sikit je. Dia memang kita tak adalah nak bagi dia halus-halus. Kalau betul-betul halus, kalau kita nak halus, baik kita pakai rempah yang betul-betul rempah tu ataupun kita kena blender. Tapi yang macam ni tak ada. Ini sekadar nak pecah-pecahkan dia. Okey, tepung beras kita ni masuk terus dalam ni. Dah masuk ni, kita bolehlah letakkan sedikit serbuk kunyit. Okey, sikit kunyit. Untuk bagi color je. Sebenarnya kalau tak ada, tak pakai pun tak apa. Tapi kalau ada, kita boleh gunakan lah. Kita ambil sudu, kemudian kita bolehlah satukan dia bersama dengan kita punya air dekat dalam tepung ni. Tapi air ni, pantang larang dia kena letak sedikit demi sedikit sebab saya dah tak ada tepung lagi dah. Kat depan ni dah habis semua tepung saya gunakan, kat dapur pun dah tak ada. Jadi kalau kata lajak, mana nak cari tepung lagi tu kan. Tiba-tiba nak pergi rumah jiran pun macam susah juga kan. Jadi nak tak nak kita kena berhati-hati. Okey, kita kacaukan dia. Kacau sikit. Okey, kacau sikit lagi. Okey, sikit-sikit je. Okey, dah nak hampir jadi dah ni. Nampak cantik je dia punya tekstur dia. Okey, kacau je lagi sampai semua jadi sebati. Dia cair, tak cair sangat. Pekat, tak pekat sangat lah. Yang ini dia sedang elok akan menyaluti kita punya ayam. Alright, jadi kita boleh panaskan kita punya minyak. Yang ni sebenarnya tadi saya dah panaskan siap-siap lah. Saya dah panaskan dia berasap sampai dia dah berasap sampai kelabu je dapur tadi tu. Sekarang ni baru kita boleh masukkan kita punya ayam. Okey, kita satukan ayam kita ni. Masukkan ke dalam kita punya bowl ni, adalah adunan kita. Garam tak ada lagi dalam ni. Memang saya saja je tak letakkan garam sebab garam tu akan datang pada dia punya sos nantilah. Ataupun pada dia punya kuah black pepper yang kita nak buat tu. Alright, macam ni je. Supaya dia punya adunan tu, dan kita boleh lihatlah dia punya ketumbar dia. Okey, dia punya jintan tu akan melekat dekat kita punya ayam. Macam ni sedang elok. Jom, kita masukkan dekat dalam kita punya minyak ni. Yang kita dah panaskan. Sambil-sambil tu jangan lupa, kita ambil jugalah dia punya ni. Ketumbar-ketumbar tu kan. Macam ni. Maksudnya kita select dia, bagi dia melekat lebih sikit. Okey. Dah buat macam ni, masukkan dalam kuali. Macam tu je. Okey. So, ayam kita ni adalah dia punya kriuk-kriuk dia tu. Bila ada rempah ni orang kata macam bila makan tu nikmat lah kan. Kalau setakat nak makan yang kosong macam tu, tapi ada rempah-rempah ni, dia rasa macam another level. Rasa dia lebih enak. Belum-belum puasa ni kita nak makan sedap kan. Okey, masuk lagi satu yang terakhir. Okey, masuk yang last. Dan yang ada tepung-tepung sikit ni, sebenarnya apa yang kita buat, kita boleh je jadikan dia punya kriuk-kriuk tu. Cara dia mudah je, kita ambil lah kita punya sudu ni. Dan kita manja-manjakan lah, curah-curah sikit kat atas macam tu. Ini resepi ni, tepung yang saya gunakan ni, boleh buat juga untuk goreng pisang. Ataupun apa-apa goreng yang anda nak buat lah. Alright, jadi untuk ayam, yang saya dah potong sedikit kecil tadi tu, dia perlukan masa lebih kurang dalam 7 ke 8 minit untuk dimasak. Sebab saya nak bagi dia betul-betul perang. So, sempatlah untuk kita buat langkah seterusnya, iaitu kita punya black pepper. Kemudian kita ambil minyak daripada kuali sebelah ni. Lebih mudah sebab kuali sebelah ni dia dah panas. Minyak dia dah panas. Jadi, kita tak perlu tunggu masa yang lama untuk panaskan minyak. Ambil minyak panas ni, masuk terus dalam kuali. Satu, dua. Ambil lah dengan kriuk-kriuk dia pun tak apa. Okey je. Okey, seterusnya kita hiris bawang macam biasa. Okey, hiris dulu bawang. Okey, seterusnya bawang putih hiris juga. Yang ini semua kita hiris je. Kalau tak nak pun kita boleh parut lah. Pakai pemarut pun okey juga. Ambil pemarut yang paling halus tu kita parutkan. Baik, kita masukkan bawang yang kita dah potong ni ke dalam kuali. Mantap. Ayam tu sambil-sambil kita intai-intai sikit. Cukup lebih kurang dalam 3-4 minit, kita terbalikkan dia. Kalau ayam, dia tak boleh nak manja-manja masak. Cakap, tak apalah ayam ni bagi aku lah. Tak boleh, bahaya. Sebab dia ada salmonella. Nanti kalau kita makan tu, sakit perut. Senang sakit perut, sakit berit. Keracunan makanan senang. Jadi, goreng biar betul-betul masak.
Okey, masuk halia lebih kurang dalam 1-2 slice. Saya nak 4 lah, 4 slice. Sedap sikit, ada bau-bau kan. Okey, halia. In. Bawang merah, bawang putih je, bau macam ni pun dah menggoda kan. Yelah, maklumlah, bulan puasa ni, kita tengok air pipe menitik pun kita jadi macam... tapi zaman-zaman sekolah lah kan. Sekarang dah besar ni dah macam relax sikit. Tapi itulah orang kata, throwback, moment. Asal lalu bulan Ramadan ni, dia moment tu banyak. Dia banyak kenangan. Zaman kecil-kecil nakal. Jadi macam-macam kenangan lah keluar bulan-bulan puasa ni kan. Okey, kita boleh masukkan kita punya serai. Alright, untuk serai ni, kita titikkan saja. Okey, masuk serai dalam kuali. Baik, jom kita dah boleh terbalikkan juga kita punya ayam. Kalau lihat kat sini, dia dah mula perang. Okey, permukaan tu dah bawah dah perang. Jadi kita boleh flipkan dia. Terbalikkan dia, jom. Satu jenis tepung je kita gunakan, iaitu tepung beras. Tapi satu lagi pantang dia, bila nak pakai tepung beras ni, nak goreng, minyak tu kena panas berasap. Dia tak boleh manja-manja. Sebab kalau manja-manja, nanti dia punya minyak tu, dia akan meresap ke dalam kita punya tepung tu. So, kita biarkan lagi 3 ke 4 minit, sebab kita baru terbalikkan dia kan. Dan sekarang, kita punya serai dah layu. Satukan dengan kita punya cili kering. Cili kering, kalau kita nak guna untuk dalam masakan, pastikan kita hiris dia halus. Dia janganlah kalau sebabkan kita nak pakai tu, kalau kita potong besar-besar nanti tak jadi. Dia akan jadi macam mana nak kunyah cili kalau besar kan. Jadi kita potong macam ni. Nampak ni, halus je saya potong. Kalau rasa macam tak boleh potong macam saya buat ni, anda boleh gunakan gunting lah. Dulu-dulu kalau saya dekat rumah mak saya, waktu awal dia ajar masak tu, memang benda-benda yang bergunting lah dia bagi. Dia tak adalah bagi saya pegang pisau kan. Waktu kecil-kecil tu. Okey, so dah dapat macam ni. Masukkan cili kering dalam kuali. Kacau. Sekarang kita masukkan juga kita punya daun kari. 1 tangkai, 2 tangkai, 3 tangkai. Sebab saya suka daun kari. Bila kita makan tu dia macam sedap rasa dia. Dan bau dia ni, rumah dia. Baik, seterusnya kita boleh satukan dengan kita punya ni, jintan dan juga ketumbar. Okey, jintan dengan ketumbar sikit sebab yang lebihnya dah ada dekat kita punya ayam tu. Kacau, kita satukan juga dengan kita punya ladi hitam. Kalau ada nama ladi hitam tu memang kena letak lebih lah kalau kita buat masak ladi hitam tu. Dan dia punya pedas ladi hitam ni lain macam sikit. Tapi saya suka dia punya pedas-pedas tu. Okey, yang ni istimewa dia, kita ada kita punya garam masala untuk bagi ada rempah-rempah sikit. Sikit je asal ada. Kacau lagi. Kemudian kita boleh masukkan sedikit air kat dalam ni. Bau dia. Dah masuk air, satukan dengan sos tiram. Okey, dan juga sedikit kicap manis. Sebab dia ladi hitam jadi kita nak bagi dia warna gelap-gelap macam ladi hitam tu lah. Okey, yang ni memang nampak dia ceroy Jadi kita nak pekatkan dia. Kita nak pekatkan dia dengan apa? Dengan bendir. Bendir ni dia boleh memekatkan masakan. Sebab tu kita boleh pakai lebih sikit. Okey, jadi kita potong dia lebih kurang dalam 1 inci macam ni. Sebab bendir ni sayur yang bagus untuk kita punya sendi. Sebab tu dia ada dia punya gel tu. Ataupun dia ada dia punya lendir tu. Dia baik untuk kita punya sendi. Okey, kalau join-join kita anak sakit lutut tak boleh buat apa kan. Makan orang kata makan bendir kan. Dulu arwah atuk saya rajin makan bendir. So dia punya sendi-sendi dia elok Walaupun dah tua dia fully function. Okey, masuk bendir. Okey, ayam kita ni pun dah rancak ni. Cantik warna dia. Betul-betul berasap panas lah ni. Perang macam ni nampak. Dia ada perang-perang ni. Golden brown macam ni. Macam ni. Okey, ini yang kita nak. Warna dah dapat warna macam ni. Kita boleh masukkan bersama dengan kita punya kuah ladi hitam kat sebelah ni. Satukan terus. Nampak bunyi dia. Bayangkan kalau ayam kita tak goreng dulu. Masukkan terus boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Cumanya rasa dia lain lah. Nikmat makan ayam tu berbeza sikit. Ayam yang goreng, ayam yang kukus, ayam yang dipanggang, semua rasa berbeza. Okey, kita letakkanlah sedikit garam. Garam sikit dalam ni. Apa buat pun kita kena letak garam. Macam mana pun kita masak, letak garam. Nampak tak perbezaan dia lepas kita dah masukkan kita punya bendir ni? Okey, dia punya kuah jadi lebih pekat. Dan dia senang lagi untuk kita menyaluti kita punya ayam. Dan sekarang ni dah siap tutupkan api. Kita dah boleh hidang kita punya hidangan. Selamatkan ayam dulu. Naikkan ayam dulu. Tak
letak dekat atas ni. Kalau nak buat untuk lain-lain pun boleh. Maksud saya macam nak buat udang ke apa ke boleh. Tapi macam itulah, salut dia dulu. Salut dia dengan tepung, kemudian kita goreng. Inilah hasil dia yang kita boleh dapat. Lepas tu bila goreng tu kena goreng betul-betul bagi dia pirang. Kalau setakat dia manja-manja, bukan tak jadi apa. Nanti dia punya kuah tu bila meresap, kita takut dia jadi soggy, jadi lembik. Satu jenis lauk, kita boleh ada protein dan juga adalah sayur-sayuran dia. Dan boleh terus makan sekejap lagi untuk berbuka. Dan inilah dia resipi pertama yang istimewa untuk episod kali ini. Ayam ladi hitam. Jangan lupa cuba.